Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir untuk memberikan memorandum sokongan kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkenaan isu untuk penyelesaian solusi terhadap masalah stateless ataupun individu tiada warga negara. Apa yang kita nak minta adalah kepada KDN untuk menyelesaikan masalah individu yang tidak ada warga negara yang selama ini berlaku macam-macam masalah pada mereka. Mereka telah dinafikan dokumen, akibat daripada mereka dinafi dokumen, anak-anak mereka tidak dapat bersekolah, mereka tidak dapat bekerja dan menyebabkan mereka dinafikan aset kesihatan. Ada di kalangan mereka yang ada masalah diugut dan diperas ugut dan macam-macam lagi. Kita tidak mahu dibiarkan lagi krisis ini berlaku. Ini merupakan krisis kemanusiaan yang tidak wajar berlaku di Malaysia. Apa yang kita nak buat adalah kita nak merayu kepada peringkat KDN untuk diberikan satu dokumen yang sesuai untuk mereka, yang mematuhi segala proses undang-undang. Apakah tujuan dokumen itu diadakan? Bagi tujuan yang pertama, untuk memantau. Kita dapat menangani masalah keselamatan kerana kita mempunyai dokumen-dokumen yang boleh memantau pergerakan masyarakat-masyarakat stateless yang ada. Yang pertama. Yang kedua, supaya mereka dapat dijadikan sebagai tenaga kerja di Malaysia. Kita dah import bawa masuk warga asing banyak-banyak. Ratusan ribu warga asing dibawa masuk setiap tahun. Daripada kita bawa masuk warga asing daripada luar untuk berada di Malaysia, lebih bagus kita gunakan masyarakat stateless, khususnya yang berada di Sabah ataupun yang ada di Semenanjung, yang telah lahir di Malaysia, ada sejak lahir, yang boleh bercakap dengan bahasa Melayu yang fasih, memahami adat resam kita, dapat kerja di Malaysia, sekurang-kurangnya mereka memahami budaya dan hasil daripada gaji mereka dapat digunakan di Malaysia. Kita merayu kepada peringkat KDN untuk mengeluarkan satu dokumen yang bersesuaian supaya masyarakat stateless yang lahir di Malaysia ini diberikan dokumen. Kita menyokong penuh hasrat beliau untuk mengeluarkan satu dokumen ataupun menyelesaikan isu-isu rakyat yang penduduk yang tidak mempunyai negara ataupun stateless, terutamanya bagi negeri Sabah. Kebanyakan negeri Sabah ni kita jangkakan terlampau ramai dan terlampau banyak masalah. Kita harap kerajaan pusat pandang ke Sabah, bersatu untuk bergabung dengan kerajaan negeri Sabah untuk menyelesaikan masalah ini, disebabkan masalah ini telah berlaku sejak daripada Sabah Merdeka bergabung dengan Malaysia sampai sehingga ini. Tidak ada penyelesaian langsung, yang ada cuma berita-berita tetapi tidak ada penyelesaian secara menyeluruh. Kita mohon pihak kerajaan pusat berbincanglah dengan pihak kerajaan negeri agar masalah ini dapat diselesaikan. Jangan biarkan kerajaan negeri Sabah sendiri yang mendukung masalah ini tanpa bantuan daripada pihak kerajaan pusat.